Hello dan assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini saya akan main game Roblox bernama West Malaysia Driving. Ya, kita akan main game kereta dari Malaysia tapi ke barat. Bukan ke barat, di barat. Di barat contoh negeri-negeri apa Fawaz? Kelantan. Kelantan? Tu timur. Apa? Kau ni tak tahu lah. Okey, barat kat negeri barat dekat Malaysia adalah Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka. Tu je lah yang saya ingat. Kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah ya. So tanpa melengahkan lagi masa, so jomlah kita main game ni. Dia game kereta macam kita main apa? Kita main yang semalam kot. Semalam. Okey, kat sini kita ada, ada McLaren ya guys ya. Tiba kan? Ni Proton. Apa Proton S70? Betul lah. Ada GR Supra guys. So di sini kita ada Porsche 911 Carrera S. Kat sini kita ada Honda Civic Type R. Ya. So jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Cepatlah. Jom kita tengok. Okay guys, so kita tengok ada apa dekat sini. Kita ada JK. JK tu Jaiko, kau tak silap saya, yang kereta baru masuk Malaysia tu. Tak ada JK, mahal bai. Duit kita ada 40,000 ya. Kita ada Pro 2 Arus, kita ada Subaru BRZ. Yang ni premium import ni, apa benda? Premium import ni. Tengok je. Premium import. Tak apa. Kita tengok dulu. Guys. Ada Pro 2 Alza. Oh my god. First time saya tengok ada game yang dia letak Pro 2 Alza. Solid bai. 22,000 je. Tak apa, kita tengok dulu yang lain. Dia banyak betul kereta Malaysia. Kita ada Proton Saga, kita ada Honda CR-V, kita ada Suzuki. Pro 2 Beza pun ada. Mantap. Kita ada Ezora. Banyak. So saya rasa ya, kereta kegemaran saya juga yang ni, iaitu Pro 2 Alza. Kita ambil warna putih guys. Putih. Okay dah. So jom kita purchase. Habislah duit gue. Okay dah. Jom kita tengok. Dah malam dah guys. Dah malam dah. Kau nak beli apa Fawaz? Pening. Beli je lah. Apa-apa pun. Yang penting jangan sama dengan aku. Kau nak sama dengan aku juga ke? Tak payah. My view semua ada. Okay, jom kita review sikit kereta ni. Dia spawn macam tu, ya Allah. Solid bai. Tengok sikit. Lain macam guys. Fawaz beli Pro 2 Myvi guys. Susah ni. Dia auto. Okey. Tadi signal ke keadaan bini. Bapak miskin. Tak apa. Jomlah kita tengok. Takkan lampu pun tak ada dalam bini. Apa?
Ke kat sini? Oh, ada guys. Dekat mana? Ada. Tu ada ni butang dia ni. Okey, so kita tengok ada apa. Kita ada lampu. Ush. Woi, cerahnya. So, kita ada signal. Ya, ni confirm kena ada. Hazard light. Okey. So, jom kita jalan-jalan lah dekat sini. Kita jalan-jalan dekat sini. Jom Fawaz. Ui, ada ketupat mentang-mentang dah raya. Ada Honda Civic dalam tu. First time ada Pro 2 Alza dalam game Roblox. Dah lah solid lah. Patut ke mana ni? Oh ya Allah. Ni. Kau nak buat apa? Dah, jom follow aku je. Tak, yang ni. Solid. Betul ke tak jalan? Betul lah. Macam mana nak tutup ni? Tutup je lah. Okay, jom kita jalan-jalan. Kita explore map. Wow. Chill. Okay, kat sini kita nak pergi. Pergi mana tu? Entahlah, tak jelas. Tak apa lah, kita teruskan aja. Straight je. Kau follow belakang aku, nanti kau sesat. Allah. Nasib baik Alza ni gagah. Susah juga nak kawal dia, guys. Macam game Car Drive Indonesia. Kita ada traffic light. Alah, ya tak hijau, tak apa. Jom kita teruskan aja. Hijau. Kita tengok. Kat sini kata ada rumah tu. Boleh masuk tak? Jalan. Tak boleh siap. Bapak ah. Dalam ni. Lah, dalam ni bos. Okey, kat sini pula. Sebab kat situ jalan mati. Allah. Beratnya. Okey, kat sini. Jalan mati lah tu. Lah. Kita kena belok kiri. Allah. Handling dia. Biasalah, kereta lama kan. Tapi saya minat Pro 2 Alza, guys. Sebab apa? Dia besar. Dan dia adalah tim memotong bagi saya. Bagi korang tak tahu lah. Saya tengok dekat thumbnail game ni ada masjid. Cuba tengok. Jom kita tengok. Kita cari. Ya Allah. Ya Allah. Accident, guys. Ya Allah. Help me, Fawaz. Tersekat dah. Exit. Accident. Sekejap. Spawn balik. Okey dah. Okey, jom kita teruskan. Tak buah. Okey dah, jom. Kita explore dulu map ni. Yang ni kita ada apa ni? Toshiba. Tokoya. Tokoya. Baru tahu. Kita ada petrol. Signal. Jom kita isi minyak dulu. Tak ada ke Petronas? Petronas tak ada. Susahnya. Sorry ya guys. Dia agak susah nak kawal. Isi minyak dulu. Tolong.
Cerahnya. Ya Allah. Kalau Malvi alik mana? Entahlah, aku pun tak ingat. Jangan. Okey, jomlah kita isi minyak. Aduh. Isi minyak. Shh. Okey dah, jom. Saja je. Okey, dah. Okey, kita sambung. Ada gerai ya. Gerai berhantu, aku takut. Ada gerai berhantu guys. Ada rumah. Yang ni terbuka pula. Jom kita terang masuk. Okey. Tapi macam rumah ni tak berfungsi. Ya Allah. Tak apalah. Kita teruskan je lah. Bukan rumah ni boleh guna pun. Apalah. Mana? Ni depan. Wah lah. Oi, pandai kau guna signal. Ya Allah. Jom kita lepak dulu kejap. Okey dah. Lepaklah dulu walaupun RNR tutup. Ada satu kedai yang buka weh. Jom kita tengok. Okey, kat sini kita ada laksa Johor. Wow, kita kat Johor rupanya. Baru tahu guys, kita kat Johor. Dia nak apa? Kat Johor baru. Dia nak apa? Okey dah, jom Fawaz, kita duduk dulu. Kita nak tengok apa yang ada. Okey guys, so kita tengok dulu. Ada barang tak kita boleh beli? Macam biasa guys. Saya terpengaruh macam Game On. Jom kita tengok. Ada apa kat sini? Wow. Boleh kunci kereta. Weh, boleh kunci kereta. Mana? Ya. Tepi tu. Dia bunyi ke? Ya. Sabar. Ni. Lah. Dah jom lah. Dah jom kita sambung. Tengok dulu. Ada premium color. Kita beli yang murah-murah je lah dulu guys. Sebab ada yang yang murah-murah guys. Weh, bab. Okey, jom. Okey, saya nak beli yang ni. Premium color, maksudnya kita boleh pilih apa-apa color sahaja. Okey, thank you. Brother. So, kat sini pula kita ada yang ni boleh. Yang ni kita boleh muatkan banyak lagi garage untuk tu. Tak apalah, tak penting pun. Kalau yang ni pun rasa tak penting. Okey, satu tu je lah saya beli. Oh, lupa nak lagi satu ni lah. Mana? I want mana? Ni. Wede. Dah lah, aku nak beli 20,000. 20,000 apa? Duit. Supaya gua boleh beli kereta lain. Ya. So, jom kita beli kereta yang lain pula. So, jangan lupa like dan subscribe ya guys. So, jom kita pergi. Nak senang, kita reset lah. Reset. Tak ada map ke dalam dunia? Patutlah susah. Mana? Macam nak reset? Aku dah reset. Oh yeah. Okay. Kita reset dulu guys. Weh, asal gue kelabu. Okay, dah jom. Kita tengok. Allah, lagnya. Okay, kembali normal ya guys. Kau banyaknya. Oh, tak cukup.
Okey, so kita nak beli kereta apa kat sini ya? Yang lain semua mahal lah guys. Tak ada satu pun yang murah. A few moments later. Tak ada kereta yang menarik lah. Okey lah, saya akan beli kereta apa ni. Mungkin yang ni. Ya, kita beli Proton guys. Proton. Warna apa Boleh warna lain tak? Mahal. Tadi aku rasa boleh warna lain. Kalau warna merah, aku warna merah je lah. So kita purchase vehicle. Let's go. Kau beli kancil lah pun. Okay dah, jom kita tengok. Wede, ada Proton Satria ni. Allah, saya beli warna merah sebab merah. Okay, solidnya Proton ni. Tengok logo Proton pun solid logo dia. Okay dah, jom kita bawa. Weh, dah berapa minit? Okay, so let's go. Ni ada kedua my lah. Dah, jom cepat. Weh, Tiba-tiba kau tiba kan. Cepatlah. apa? Kita nak cari masjid. Misi mencari masjid. Kita nak end dekat situ. Misi. Ya. Jom lah kita jalan-jalan. Mana kau ikut mana? Ke kanan. Kau ni tunggu lah. Cepatlah. Tengok residen. Kau lah ni. Kau lah tak tunggu lah. Okay guys, so adik saya ada problem. So kita tunggu dia jap. A few moments later. Lah, kok sebelah tu? Weh, kereta kau lari. Dah cepat. Okay, so jom kita sambung. Asal. Kita akan mencari masjid. Yalah Fawaz tu. Straight je Fawaz. Okay, kat sini. Tadi kedai lah. Waduh. Macam mana nak U-turn ni? Tak apa lah. Cari je lah. Misi mencari masjid. Weh, tolong. Steering. Oh, nak lalu atas ke bawah? Help. Saya reset je lah. Okay, itu je lah game dia guys. So kita nak cari masjid ni. Sekejap guys, bagi kita orang masa nak cari masjid jap. Okay lah guys, so tak jumpa lah masjid ni. So saya end je lah. Sekejap, nak tengok dulu. Nak exploration. Detailnya. Wih, ada tempat kereta lah. Weh, kau kenapa? Okay dah, jom kita end. Jom kita letak kereta kat sini. Ya Allah. Okay, kau letak sebelah ni. Macam ni ya. Tak apa, buat macam ni je. Okay dah, jom kita end dekat sini. Kau kenapa?
Aku licin. Kau kena reset. Kena reset. Okay, so kita end lah. Itu saja game. Itu saja game hari ni. Okay, sekejap saya nak buat thumbnail. Tunggu Fawaz sekejap. Thumbnail. Turun. Ada batai tanah. Hidup. Cepat, spawn kereta. Cepatlah. Okey dah. Oh, ni ada member saya. WhatsApp dia. Sekejap, saya tengah mesej je. Saya tengah record ni. Aduh, dia hashtag pula. Tengah record ni. Okay lah guys, so saya nak end dah. Member baru masuk. Apa benda lah. Member saya baru masuk. Saya nak cakap sekejap. Okey lah guys, so sampai di sini saja video kita pada hari ni. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni guys. So Assalamualaikum. Papa Roger, jangan lupa subscribe. Bawa jap, saya nak buat thumbnail. Lu duduk situ. Okey dah. So ciao.